Ramai orang tak sedar bila kita jarang baca Al-Quran, bukan sekadar pahala yang kita terlepas, tapi hati kita mula keras, hidup jadi sempit dan jiwa makin kosong. Kalau kita boleh rasa risau bila tinggal makan sehari, kenapa kita tak risau bila tinggal Al-Quran seminggu? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Taha ayat 124. Barang siapa berpaling daripada peringatanku, Al-Quran, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, hati sempit, hidup gelisah, jiwa tak tenang. Itu kesan bila kita tinggalkan bacaan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW pernah mengadu kepada Allah tentang umatnya yang meninggalkan Al-Quran. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Surah Al-Furqan 30. Bayangkan, baginda yang sangat sayangkan kita terpaksa mengadu sebab kita abaikan Al-Quran. Bukan tak tahu baca, tapi tak mahu luang masa. Macam mana kita nak tahu yang kita ni semakin jauh daripada Al-Quran? Tanda-tanda kita dah jauh dari Quran ialah: 1. Kita terasa sangat malas untuk ambil dan buka mushaf. 2. Kalau kita baca pun, kita tidak dapat merasai ketenangan dalam hati dan jiwa kita. 3. Kita lebih suka dan memilih untuk menghafal lirik lagu daripada membaca dan menghafal surah-surah yang pendek. Mat, hati dan jiwa kita lebih minat untuk scroll TikTok daripada cuba memahami atau tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Ini semua merupakan petanda yang hati kita semakin keras, semakin jauh dari cahaya Allah. Kita semua hidup di zaman yang serba canggih, tapi jiwa tetap resah. Ada gadget, ada duit, ada internet, tapi hati rasa kosong. Kenapa ya? Sebabnya ialah Al-Quran itu merupakan makanan bagi roh atau jiwa kita. Bila kita tinggalkan Al-Quran, kita sebenarnya telah membiarkan jiwa kita dalam keadaan kelaparan dalam diam. Macam badan kita yang sangat-sangat memerlukan makanan untuk tumbesaran fizikal yang lebih sihat, maka hati kita pula sangat-sangat memerlukan ayat-ayat Allah, iaitu Al-Quran, supaya hati kita semakin sihat dan terjauh daripada sifat-sifat hati yang rosak dan berdosa. Nak tahu tak? Kesan jangka panjang kepada diri, keluarga dan masyarakat sekiranya kita semakin jauh daripada Al-Quran. Diri jadi tak sabar, cepat marah, tak tenang. Anak-anak makin degil, susah bentuk akhlak. Rumah jadi hambar, tak ada nur. Masyarakat hilang arah sebab tak ada petunjuk. Bila Al-Quran kita tinggalkan, kita hilang kompas hidup, hilang cahaya dalam gelap. Wahai sahabat semua, tak perlu tunggu sempurna untuk kembali baca Al-Quran. 1 ayat sehari pun Allah nilai besar. Jangan biarkan Al-Quran berhabuk di rak bila sebenarnya ia boleh membersihkan hati kita yang penuh duka dan dosa. Kembali pada Quran hari ini sebelum datang hari di mana kita menyesal dan tak sempat buka mushaf lagi.